Okey, seterusnya pula untuk peranan pihak berkepentingan terhadap perniagaan untuk pihak primer. Okey, kalau untuk peranan pihak berkepentingan ni, kita boleh juga jadikan dia sebagai definisi. Okey, sebab contohnya kan pekerja. Apakah peranan pekerja terhadap perniagaan? Kena sumbang kepakaran, tenaga fizikal dan juga mental terhadap perniagaan. Pemegang saham apa peranan dia? Sumbang wang pelaburan dalam bentuk saham untuk biayai operasi perniagaan. Pembiaya beri pinjaman dalam bentuk kewangan untuk biaya operasi perniagaan. Pembekal bekal bahan mentah kepada perniagaan. Pelanggan beli keluaran syarikat. Peruncit beli daripada pengeluar tapi dijual secara kecil-kecilan kepada pengguna. Pemborong pula beli secara pukal dan jual kepada peruncit. Macam tu. Dia boleh jadi definisi juga. Okey, kalau peranan pihak sekunder pula, kerajaan, apa peranan dia? Dia mengubah undang-undang untuk menjamin kelancaran aktiviti perniagaan. Media pula dia dapat info daripada perniagaan dan dia akan sebarkan kepada pihak awam. Kumpulan pendesak pula merujuk kepada badan bukan kerajaan yang memperjuangkan isu tentang kepentingan masyarakat. Masyarakat pula merujuk kepada komuniti yang tinggal di kawasan perniagaan berjalan. Okey, itu kita dah lihat peranan mereka terhadap perniagaan. Apakah pula peranan tanggungjawab sosial syarikat kepada pihak tersebut? Okey, kalau kepada pihak pekerja, syarikat kena tetapkan dasar upah dan juga gaji mengikut daya pengeluaran dan juga kecekapan. Pemegang saham kena bekalkan maklumat keuangan secara telus. Kepada pembiaya, dia kena bayar pinjaman itu dalam on time dan juga mengikut jumlah yang telah ditetapkan. Kepada pembekal sama juga, dia kena bayar pembekal on time mengikut jumlah yang telah ditetapkan. Kepada pelanggan, dia kena jaga mutu barang. Kepada peruncit, dia kena bekal barang on time dan juga mengikut jumlah yang telah ditetapkan. Pemborong pula, dia kena adakan perjanjian perniagaan secara adil dan telus. Okey, kepada pihak sekunder pula. Kepada kerajaan, perniagaan kena beri kemudahan infrastruktur. Masyarakat pula, perniagaan kena beri sumbangan kepada masyarakat dalam bentuk macam beasiswa, mungkin bantuan kewangan ataupun biaya projek-projek sosial seperti pembinaan tandas awam ataupun pembinaan taman permainan. Kepada media pula, dia kena bagi maklumat yang betul untuk disebarkan. Kumpulan pendesak pula, dia kena beri kerjasama ataupun dia kena bagi tahu maklumat yang secara telus dan secara betul tentang sesuatu isu lah. Okey, seterusnya pula kita lihat kepada kebaikan dan kelemahan CSR. Kebaikan dia dapat tingkatkan imej organisasi, dapat nikmati keuntungan jangka panjang. Nikmati keuntungan jangka panjang sebab masyarakat percaya terhadap syarikat dan mereka sanggup keluar dan sebab masyarakat percaya kepada organisasi, sebab organisasi yang jalankan CSR dianggap sebagai syarikat yang clean lah. Okey, dapat beri keyakinan kepada pihak pelabur, dapat membetulkan masalah sosial dan persekitaran dan meningkatkan harga saham lah. Okey, kelemahan dia, kurang accountability terhadap negara. Sebabnya kan kalau ikutkan, keputusan untuk perniagaan ni dibuat oleh pihak pengurus dan bukan syarikat. Itulah alasan yang kebanyakannya digunakan oleh pihak syarikat. Melibatkan kos yang tinggi sebab diorang pun dah bayar pun cukai perniagaan. Ini kena buat CSR lagi. Pelanggaran matlamat keuntungan. Sebab CSR ni bukan matlamat syarikat. Perniagaan kurang kemahiran sosial. Sebabnya kan dia akan jadi satu perkara yang sukar apabila semua pekerja, semua pihak dalam syarikat tu dia tak ada kemahiran untuk bersosial, menyebabkan dia orang susah nak organize CSR. Dan syarikat pun dah bayar cukai korporat kepada government. Okey. Warga korporat ianya merujuk kepada sekumpulan manusia yang terlibat dalam aktiviti perniagaan. Jadi kita kena senaraikan pihak tersebutlah pemegang saham, lembaga pengurusan dan juga pihak pengurusan syarikat. Ianya juga menjadi pengiktirafan kepada organisasi bahawa organisasi tersebut ada tanggungjawab sosial syarikat. Okey, peranan warga korporat gelagat beretika dalam perniagaan. Okey, dia kena sediakan maklumat yang tepat dan hormati hak pengguna. Komited terhadap pihak berkepentingan termasuk masyarakat, pelanggan, pekerja, pelabur dan juga pembekal.
ataupun saya pakai akronim 4B1M. Okey, kalau yang macam untuk huraian ni, kita sama macam tanggungjawab CSR lah. Contohnya kalau kepada pelanggan, jaga mutu barangan, kepada pekerja tetapkan dasar upah dan juga gaji mengikut kecekapan dan daya pengeluaran, itu dia punya huraian. Komited terhadap persekitaran dalam jangka masa panjang. Okey, hak-hak pengguna, saya buat ni je, hak untuk mendapatkan, hak untuk mendapatkan. Ni je semua yang saya hafal. Hak untuk mendapatkan keperluan asas, keselamatan, maklumat, ganti rugi dan juga pendidikan kepenggunaan. Itulah hak-hak kita. Peranan Persatuan Pengguna atau FOMCA. Okey, kalau untuk peranan Persatuan Pengguna dan juga FOMCA. Okey, ni saya sekalikan lah. Ada pendidikan kepenggunaan, saya bakar maklumat, perlindungan pengguna, siasatan dan kajian tentang isu pengguna. Okey. Kalau PPIM pula, pendidikan kepenggunaan untuk beri kesedaran kepada orang-orang Muslim tentang hak-hak kita, meningkatkan kesedaran pengeluar tentang tanggungjawab mereka terhadap pengguna Muslim, contohnya macam tentang isu-isu halal. Kan PPIM banyak serbu-serbu kedai halal, banyak serbu kedai-kedai yang tak halal. Lepas tu sebagai pembangkit ekonomi Islam sedunia dan masyarakat dan Malaysia, dan mengatasi masalah kepenggunaan Islam. Contoh macam PPIM ni banyak jalankan aktiviti ataupun masalah berkaitan ceti-ceti haram dan juga masalah alung lah. Okey, kalau KPDN HEP, dia ada dua peranan dia untuk peranan kepenggunaan. Dia beri pendidikan pengguna, kesedaran dan juga perlindungan untuk melindungi pengguna daripada penipuan, dan juga ada gerakan pengguna lah sebagai advokasi kepenggunaan. Untuk perdagangan dalam negeri, dia pantau dan tentukan harga barang, dia melaksanakan peraturan timbang dan sukat, dan juga mentadbir dan membangunkan sistem perlindungan harta intelek ataupun MyIPO. Peraturan timbang dan sukat ni, apabila kita beli barang, dia punya scale tu kena tepat dan mengikut meteorologi daripada negara kita lah. Okey, BBB ataupun Better Business Bureau. Okey, kalau untuk ni dia punya tips senang je. Dia punya peranan bekal maklumat syarikat kepada pengguna, bekal maklumat kepenggunaan kepada pengguna dan bekal maklumat kepenggunaan kepada media massa. Itu je ingat. Okey, kalau TTPM dia punya bidang kuasa mendengar dan mengadili tuntutan yang difailkan pengguna, menerima aduan ataupun laporan dan siasat aduan tersebut, menguruskan tuntutan tak lebih RM25,000. So, jadi batasan kuasa dia ada 3. Dia tak boleh dengar ataupun mengadili tuntutan melibatkan kecederaan ataupun kematian, urus pertikaian melibatkan tanah ataupun wasiat, dan urus pertikaian melibatkan franchise dan juga rahsia perniagaan. Jenis tuntutan pun ada 2, kegiatan perniagaan yang mengelirukan yang berniat untuk memperdayakan pengguna. Maksudnya, kalau kita kena tipu, kita boleh buat tuntutan terhadap TTPM, dan juga menjual barang yang membahayakan keselamatan dan juga kesihatan. Kalau kita nampak barang yang bahaya, kita boleh juga buat aduan. Okey, itu sahaja tamatlah bab 13.